Salam sejahtera semua. Hari ini kita akan tengok 3 faktor utama yang akan mempengaruhi hasil dalam elektrolisis. Kalau kita rujuk dalam buku teks, terdapat 3 faktor iaitu yang pertama E0, nilai E0 pada anod dan kathod, dan yang kedua kepekatan dan seterusnya jenis elektrod. Kita akan kaji satu persatu macam mana kita hendak memilih ion-ion yang akan bergerak ke anod dan kathod. Yang pertama, yang kedua, anod dan kathod bagaimana memilih ion dan ikut faktor apa. Okey, yang pertama kita tengok kat sini ya, kita ulang kaji balik. Kalau nilai E0 untuk anod, nilai E0 yang lebih negatif akan dipilih. So maksudnya kalau kita hendak memilih ion, E0 tu mestilah E0 yang lebih negatif. Jadi kita kena ingat ya, apakah apakah cara yang kita guna untuk memilih E0 sebab dia akan tanya dalam soalan peperiksaan. Mengapakah contohnya anda memilih ion hidroksida untuk diniacas pada anod. So anda kena nyatakan sebab. Okey, kalau ikut E0 sebab E0 ion hidroksida adalah lebih negatif. Okey, kalau kita ikut E0 juga pada kathod, kathod ni dia akan pilih E0 yang lebih positif lah sebab dia mesti terbalik. Kenapa anod ni dia pilih E0 yang lebih negatif? Ini kita dah belajar sebab bila kita buat sel kimia, sebenarnya proses yang berlaku pada anod adalah pengoksidaan. Jadi proses pengoksidaan ni sudah tentu dia akan memilih E0 yang lebih negatif. Sebab E0 bahan yang mempunyai E0 yang lebih negatif dia lebih cenderung untuk mengalami pengoksidaan daripada E0 yang lebih positif. Okey, seterusnya faktor yang kedua ini adalah untuk kepekatan larutan. Bila kita guna faktor kepekatan larutan, kita mestilah tengok dulu larutan yang digunakan sebab larutan untuk faktor kepekatan ni dia mesti mengandungi ion halida. Ion halida ni apa? Okey, ion halida ni ada 3, klorida, bromida dan iodida. So ini kita panggil ion halida. Jadi larutan yang ada ion halida ni larutan apa? Okey, contoh natrium klorida. So depan tu adalah ion positif. So ini mesti adalah dalam larutan. Dia tak boleh bagi tahu okey larutan klorida, larutan bromida dan sebagainya. Dia mesti datang dengan ion positif sebab dia berpasangan. So kalau nampak ion-ion ni dan juga nilai kemolaran dia adalah tinggi, contohnya 0.5 ke atas, 0.5 mol per desimeter padu ke atas, maka kita gunakan faktor kepekatan. Faktor kepekatan ni dia akan berubah hanya pada anod ya, bukan pada kathod. Pada kathod ni dia akan ikut sama macam E0 tadilah. So kathod dia still akan memilih E0 yang lebih positif. Ini kita kena ingatlah. Antara tiga-tiga faktor, faktor dekat kathod ni akan sama untuk tiga-tiga faktor ni. Maksudnya dia akan pilih ion dengan E0 yang lebih positif. Okey, seterusnya kita lihat jenis elektrod pula. Kalau jenis elektrod, kita kena tengok juga pada anod. Dia selalunya kita tengok faktor tu pada anod sebab pada kathod semua adalah sama. Pada anod kalau jenis elektrod, dia akan gunakan logam. Okey, tak kiralah logam apa, cuprum, argentum, itu kebiasaan logam. So, kalau dia guna logam dekat anod, maksudnya apa yang berlaku ialah logam, atom logam pada anod ni akan bertukar menjadi ion. So, itu adalah apa yang berlaku. Jadi, kita akan tengok ya, kenapa berlaku sedemikian. Sebab bila kita tukar elektrod, elektrod tu dia bukan sama dengan karbon. Elektron yang sama dengan karbon, karbon platinum. So kalau you guna karbon, sama juga dengan you guna platinum lah. Okey, so kita perlu jawab soalan elektrolisis ni guna 3 langkah yang saya nak ajar sekarang lah. Okey, contohnya kalau kita ada sel elektrolisis sebegini. Okey, kadang-kadang soalan tu dia tak bagi gambar lah. Ini kita nak belajar dari gambar dulu lah. Kadang-kadang dia bagi larutan saja. Okey, contoh ini ialah sel elektrolisis. Kenapa inilah sel elektrolisis? Tengok dia ada sumber elektrik.
Okey, sini dia gunakan contohnya carbon. Okey, larutan contoh dia guna cuprum nitrat. Okey, cuprum nitrat, okey katakan 0.5 lah. Okey, tengok dulu elektrod carbon pada anode. Yang panjang ni ialah anode, cathode pun carbon. So dia mesti bukan faktor elektrod lah. Kepekatan, dia mesti bukan faktor kepekatan walaupun dia 0.5 sebab larutan dia guna tak ada halida. So ini ialah faktor E naught. Okey, dah tahu faktor, kita tulis apa ion-ion yang hadir. So langkah 1 ialah tulis ion-ion yang hadir. Okey, ion-ion yang hadir ni sebab larutan tu adalah cuprum nitrat. So ion-ion yang hadir ada 4 lah. Ion cuprum, ion hidrogen, ion nitrat dan ion hidroksida. Okey, jangan lupa dua ion ni berasal daripada air H2O. Kalau larutan mesti ada H+ dengan OH-. Okey, lepas kita tulis, ini kira sebagai langkah pertama lah, tulis ion yang hadir lah. Okey, langkah kedua ialah kita akan menulis ion yang bergerak ke kathod dan ion yang bergerak ke anode. Okey, ion yang bergerak ke kathod dan anode ni, kita ikutlah. Okey, sekarang kita dah tulis ion. So maksudnya daripada 4 ion ni, kathod ni kan dia bercas negatif, anode ni bercas positif. So bermaksud ion yang akan ditarik oleh kathod mestilah bercas positif. So ion yang bercas positif adalah H+ dan Cu2+. So dua ion ni bergerak. Okey, bergerak ke kathod. Anode dia akan pilih ion yang bercas negatif, NO3 dengan OH-. Okay, bila dah pilih, okay, first tulis ion yang hadir, kedua tulis ion yang bergerak ke kathod dan anode. Okay, yang ketiga, bulatkan ion yang dipilih untuk dinyacas. Nyacas tu adalah perkataan yang kita guna bila ion tu dipilih dan dibuang cas pada kathod atau anode. So dekat kathod dan anode ni dia akan guna nilai E naught. So ingatlah kathod sebab dia negatif. Okey. Dia akan pilih ion positif. Anode dia positif, dia akan pilih ion yang negatif. So bila kita nak pilih ion, kita mesti gunakan E naught sebab tadi kita dah cakap tak boleh faktor kepekatan, kan? Tak boleh faktor kepekatan sebab dia bukan halida, tak boleh faktor elektrod sebab dia guna carbon. So kita rujuk E naught lah. Okey, bila kita rujuk E naught kat sini, okey, dekat kathod tadi ada dua ion. Okey. So dua ion tu Cu2+ dengan H+ pada kathod. So kita tengoklah kathod. Okey, Cu2+, nilai E naught dia 0.34. Okey, kita nampak kat sini E naught C2+ ni 0.34. Okey, E naught H+ pula 0. So maksudnya dekat kathod kita kena pilih E naught yang lebih positif. So dia akan pilih Cu2+. Okey, bila dia pilih Cu2+, persamaan setengah dia akan jadi Cu2+ ikut balik yang ni lah. Kalau diberi E naught dalam peperiksaan, kita boleh tulis yang ni. Tapi kena tak boleh just salin sajalah, kena tahu. Okey, sebab kathod ni proses penurunan, so dia menerima elektron. Dekat dalam siri keupayaan elektrod piawai ni, semua persamaan setengah diberikan dalam bentuk penurunan, proses penurunan sebab dia menerima elektron. So untuk untuk yang kathod ni dah settle. So kathod ni dia akan pilih E naught yang lebih positif. So bila dia pilih E naught lebih positif, dia akan pilih Cu2+ lah. So persamaan dia jadi Cu2+ menerima 2 elektron untuk menghasilkan atom Cu. Okay. So kenapa lagi sekali dia pilih Cu2+? Sebab E naught Cu2+ lebih positif. Okay. Pada anode pula, okay, of course pada anode dia kena pilih E naught yang lebih negatif. So kita tengok E naught, tapi kita
kena carilah E0 untuk NO3 dengan OH minus lah. Kita kena cari yang mana lebih negatif. So, kita tengok kat sini. Okay, E0 OH negatif. So, kita pilih kat sini. E0 OH negatif. Okay, ialah positif 0.4. Okay, E0 NO3. Okay, NO3 tak ada kat sini lah. So, memang kita tak guna NO3. Okay, dan selalunya kalau ion dia adalah besar macam NO3SO4, memang selalunya dia tak akan pilih lah. So, kita pilih OH minus. Tapi tak bolehlah salin persamaan setengah ni sebab persamaan setengah ni adalah persamaan setengah penurunan. So, kalau you pilih OH negatif, kena terbalikkan persamaan. So, persamaan dia akan jadi, okay, OH negatif menghasilkan air, oksigen dan melepaskan 4 elektron. Ini persamaan setengah untuk anode. Okey, so dah habis yang ni, kita tengok balik lah. Okey, kalau dia tanya pemerhatian, okey, sebab dekat katot tadi, apa yang terbentuk adalah Cu, logam. So, maknanya terdapat enapan perang sebab Cu ni perang. Okey, dekat anode ni dia akan hasilkan gelembung-gelembung gas. Tak boleh namakan gas lah. Kalau pemerhatian tak boleh namakan gas. Gelembung-gelembung gas ni adalah gas oksigen. Okey, itu pemerhatian. So, ini untuk E0 lah. Okey, kalau kita nak tengok soalan lain. Okey, katakan soalan untuk macam mana soalan untuk kepekatan pula. Okey, kalau kepekatan, first thing pastikan elektron yang digunakan mestilah carbon. Okey, kalau bukan carbon, ada juga yang guna platinum. Okey, larutan ni dia mestilah contoh larutan kalium iodida, and then dia pekat lah. Kalau pekat 0.5 ke atas. Okey, ini faktor apa? Okey, ini ialah faktor kepekatan sebab ada halida, kepekatan 0.5 dan digunakan karbon. So, kalau ini faktor kepekatan, okay, kita tulis dulu ion yang hadir. Langkah pertama, so ion yang hadir ialah ion kalium, ion iodida, air ada H plus dengan OH minus. Okey, langkah kedua, pilih ion yang bergerak ke katot dan anod kan. So, dekat katot, anod. Okey, so dekat katot, dia akan pilih ion positif kan. So, H plus dengan K plus. Dekat anod, dia akan pilih OH minus dengan I minus. Sebab ini ialah faktor kepekatan, dekat anod, dia akan pilih ion yang lebih pekat lah. Okey, maksudnya dia tak pilih E0. Dia tak guna E0. Okey, dekat anod dia guna E0. Okey. So E0 yang diguna dekat katot mestilah E0 yang lebih positif. Okey. So langkah 3, tulis persamaan dekat katot dan anod lah. Okey. So kalau dekat katot, kita tengoklah E0 H plus dengan K plus. Siapa lebih positif? Okey. So E0 H plus 0, K plus negatif 2.92. So maksudnya tak boleh pilih K lah. Kena pilih H plus. So H plus akan dipilih lah. Okey. So H plus dipilih. So H plus ni bila dipilih, dia akan mengalami proses nyarcas. So nyarcas ni apa yang berlaku ialah sebab dia katot, penurunan berlaku dekat katot.
Kena ingat, proses dekat kathod penurunan, proses dekat anod pengoksidan. So, kalau penurunan dia menerima elektron. So, H+ ni dia akan terima elektron untuk menghasilkan gas hidrogen. Gas hidrogen H2, so seimbangkan sini 2, sini 2. Inilah persamaan setengah pada kathod. Pada anod pula, sebab dia pekat kan, kita tak ikut E0. So, kita pilih ion lebih pekat, iodida lah. Okey, dekat sini, dia tidak akan menerima elektron. Sebab menerima elektron ialah penurunan. Dia melepaskan elektron. So, bila melepaskan elektron, kita tulis di sebelah kanan. So, tulis sebelah kanan kan. So, I negatif ni, iodida ni akan jadi iodine. Melalui melepaskan 2 elektron. Inilah persamaan setengah pada kathod, persamaan setengah pada anod. So, apakah pemaktian pada kathod dan anod? Sebab dua-dua menghasilkan gas. Anod dia hasilkan gas perang sebab iodine ni perang. And then, dekat kathod, pemaktian kita ialah gelembung-gelembung gas. Okey, sekarang kita nak pergi yang ketiga. Kalau faktor elektron, kita nampak bahawa tak kisahlah dekat kathod diguna apa, tapi yang penting pada anod. So, kalau faktor elektron, kamu tengok je pada anod. So, anod tu dia contoh akan guna cuprum, argentum. Itu semua pada anod. Kita tak kisah dia guna apa dekat kathod. Kita kisah apa yang dia guna dekat anod. Sebab anod ni dia akan tentukan faktor apa. So, dekat sini, bila kamu nampak dekat anod ni, okey, dia guna logam, dia tak guna karbon, maka inilah faktor elektron. Dan ini dia boleh guna logam, atau dia boleh guna karbon, dia boleh guna platinum, okay, dia boleh guna apa sahaja. Ini dia tak kisah. Okay, kita kisah apa yang dia guna pada anod. So, bila dia tukar anod ni, okay, bila dia tukar anod ni, selain daripada karbon, selain daripada platinum, maka itu faktor elektron. Larutan dia tak akan tentukan faktor elektron. Larutan boleh jadi apa-apa larutan. Okey, contoh larutan kita nak guna cuprum 2 sulfat. So, seperti biasa kita tulis ion yang hadir. Okey, ion-ion yang hadir ni, sebab ini cuprum 2 sulfat kan, Cu2+, SO4 2 minus, H+, OH minus. Okey, ini semua ion yang hadir lah sebab larutan dia cuprum 2 sulfat. Okey, langkah kedua, ion yang bergerak ke kathod dan anod. Okey, kalau kathod, okey, kathod dia akan tarik H+ dengan Cu2+. Okey, dekat anod. Sebab ini faktor elektron, dekat anod, dia tak akan tarik ion lah. Ion yang akan dihasilkan. So, dekat sini, walaupun ion tu bergerak ke anod, tapi dia tak akan pilih ion. Okey, maksudnya, okey, langkah ketiga kan kita pilih ion kan. So, kathod ni, still dia akan pilih ion dengan E0 yang lebih positif. So, E0 yang lebih positif ialah Cu2+. So, Cu2+, sebab kathod ni mengalami proses penurunan kan. So, dia akan terima 2 elektron, hasilkan Cu. Okey, dekat anod dia tak pilih ion. Okey, jadi dia buat apa? Apa yang berlaku pada anod ialah logam tu sendiri akan menjadi ion. Okey, so inilah proses pengoksidan. Okey, pemerhatian dia, cuprum ni dia akan jadi semakin nipis. Kenapa semakin nipis? Sebab atom logam ni dia keluar daripada logam ni dia jadi ion. Cu2+, Cu2+. Okey, dekat sini dia akan hasilkan logam kan, so dia akan tebal, menebal kat sini.
So ini yang berlaku untuk proses elektrolisis untuk 3 faktor. Harap anda dapat ulang kaji dan buat soalan. Terima kasih.